Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Karnival Iskandar Puteri Rendah Carbon 2024. Selain daripada itu juga disebabkan oleh banyak sangat development ataupun bangunan dalam kawasan MBIP ni, kita kena jaga juga alam sekitar kita. Kita tak boleh mengenepikan aspek alam sekitar, dan salah satu inisiatif yang kita buat adalah Iskandar Puteri Rendah Carbon. Sebab adik-adik, it's the reality in your hands. The future of tomorrow is for you to address today. Majlis sekali lagi mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Tuan Aznan bin Tamin, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, ke Majlis Penyampaian Hadiah Iskandar Malaysia Equalife Challenge. Saya berdiri di sini amat berbangga dengan komitmen dan dedikasi yang berterusan dalam penganjuran Iskandar Malaysia Equalife Challenge IMELC yang telah bermula sejak 2013. Saya menaruh harapan yang tinggi agar pelajar-pelajar hari ini terus dibimbing dan diasah bakat mereka untuk menjadi modal insan yang berkualiti dan berpotensi tinggi dari negeri Johor. Datang berkunjung memberi salam, datang bersama seisi keluarga. Mari semua lestarikan alam agar Johor sentiasa terjaga. Moto yang saya mau sampaikan, every piece of plastic you recycle is a piece of ocean you save. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Datuk Hafiz. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri adalah satu-satunya yang sediakan grant setiap tahun kepada program rendah karbon ini. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan anak-anak kita ini pada masa depan bergantung pada cikgu-cikgu. Kita memang bekerja kuat untuk memastikan bahawa negeri Johor ini bukan sahaja negeri yang aman, makmur. Kita nak menyediakan masa depan yang baik untuk anak-anak kita. Dan kata-kata itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya merasmikan majlis penutup Karnival Iskandar Puteri Rendah Carbon 2024. Iskandar Puteri